diorang ni kena rasuk dengan syaitan yang menyamar sebagai dewa. Assalamualaikum, selamat datang ke Amir's TV. Okay, aku rasa macam suka pula dengan setup baru ni. Mungkin aku akan back to back lah macam setup yang lama dengan setup yang baru ni. Okay, cerita dia macam ni. Baru-baru ni aku ada tengok cerita hantu ataupun cerita seram yang bertajuk Incantation. Korang mesti tahu kan, sebab cerita ni dah viral dah ramai orang sebut-sebut dah. So aku tengok kan, aku ada perasan dekat trailer ataupun dekat dia punya movie tu, dia ada tulis based on true story ataupun based on true event ataupun inspired by true story. Aku lupa benda tu, korang boleh tengok dekat trailer ataupun movie dia. So aku interested lah nak kaji pasal cerita asal ni macam mana kan. So macam biasalah, aku ni terlebih rajin kan. So aku buka lah Google, aku kaji cerita asal Incantation ni macam mana, apa yang diorang implementkan dalam movie tu. So korang tak perlulah lagi buka Google untuk kaji kisah asal ni. Meh sini aku kongsi kat korang ya. Dengar betul-betul. Jom kita start. Okay, sebelum aku start bercerita tentang kisah asal dia ni, aku nak ceritakanlah sikit tentang jalan cerita movie Incantation ni. Okay, dekat dalam cerita Incantation ni, dia adalah watak perempuan yang bernama Lee Ronan. Dia ni disumpah sebab melanggar pantang larang ada sesebuah ajaran agama Buddha sesat ni, ajaran sesat Buddha. Ajaran sesat ajaran sesat Buddha. So waktu tu orang-orang ajaran sesat Buddha ni cakap lah anak dalam kandungan dia ni adalah anak yang terpilih untuk menjadi korban diorang punya dewa lah kan. So dia ni tak nak, dia bawa lah lari anak dia ni ke mana-mana nak selamatkan anak dia ni. Tapi makin lama makin anak dia kena kacau. So basically cerita ni tentang struggle-nya Lee Ronan ni nak jaga anak dia, nak jauhkan anak ni daripada benda-benda dewa jahat ni. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang kenalah tengok cerita tu. Sebab aku tak nak banyak cakap, itu pun mungkin aku dah a bit bagi spoiler sikit. Jomlah kita start dia punya kisah asal dia. Okey, kejadian aslinya terjadi pada tahun 2005 tak silap aku, dekat kawasan Kaohsiung, Taiwan. Kalau korang nak tahu, perkataan Incantation tu sendiri membawa maksud mentera ataupun jampi. Kalau korang tengok movie tu, memang daripada mula sampai ke habis dia akan ulang mentera yang sama je. Maybe sampai kan kau boleh hafal mentera tu macam mana. Okey, pada waktu tu adalah satu family ni yang dipercayai nama family tu adalah family Wu ataupun keluarga Wu. Keluarga Wu ni dia terdiri daripada 6 orang. 2 tu mak ayah dia, ada 3 orang anak perempuan dan 1 anak lelaki. Lelaki tu anak bongsu dia lah. Waktu tu diorang ni memang satu family dikenali sebagai orang yang kuat agama lah, orang yang memang dia punya agama dia tinggi lah, agama Buddha dia tinggi. So nak dijadikan cerita lah kan, pada satu hari ni anak bongsu dia ni kena penyakit misteri tau. Diorang pun tak tahu anak bongsu dia ni kena penyakit apa. But yang lagi misterinya kan, sepanjang dia sakit tu, ada satu malam ni anak bongsu dia ni kena histeria tau, menjerit-jerit macam meroyan pun ada kan. So dalam histeria tu, yang teriak-teriak menjerit-jerit tu, dia bukan menjerit kosong, dia macam menjerit panggil kakak sulung dia. Kak Long lah aku gelarkan, macam kakak sulung ni panjang sangat pula. Dia panggil Kak Long suruh balik. Macam aku tak kira, aku nak Kak Long balik juga, aku nak Kak Long balik, aku tak kira. Lebih kurang macam tu lah situasi dia kan. So sebagai mak ayah lah kan, takkanlah kau sampai hati nak tengok anak kau macam tu. So di call lah Kak Long dia ni, suruh balik kampung. So Kak Long dia ni pula okey lah kan, sebab Kak Long ni pun cakap time tu dia pun rasa macam ada something yang tak kena tau, macam ada something wrong somewhere. So dia pun terus bergegas lah balik ke kampung. Kak Long dia ni pula duduk kat Taipei. So nak pergi ke Kaohsiung ni memang perjalanan yang jauh lah dikira kan, macam perjalanan mungkin dalam 4 ke 5 jam macam tu. Nah, dipendekkan cerita, Kak Long ni pun sampailah ke kampung kan. So diorang ni teruslah bergegas pergi ke bilik adik bongsu dia ni. So dalam situasi tu contohlah, kenapa dik, kenapa panggil kakak, kenapa ni, apa dah jadi kan. So adik bongsu ni cakap Kak Long dalam bahaya, akan ada musibah yang sangat buruk akan menimpa kakak. Lebih kurang macam tu lah dia cakap. Dan Kak Long tu pula pada waktu tu dia rasa macam aku okey je, tak ada jadi apa-apa pun. Mungkin kakak-kakak dia lagi 2 orang tu. So dia pun teruslah
call dia punya adik perempuan dia lagi 2 orang tu, suruh balik ke kampung kan. So kat situ lengkaplah 6 orang ada kat dalam rumah tu. Dan situasi yang lagi pelik, bila 6 orang ni dah ada kat rumah kan, ada satu hari ni diorang satu family kena penyakit yang sama, tahu tak? Diorang ada yang muntah-muntah, ada yang kena macam sakit kulit ni, macam kulit berlubang-lubang ataupun macam bintik-bintik tu, ada yang macam menjerit-jerit, macam kena sampuk, histeria. Diorang satu family ni dipercayai kena rasuk dengan satu makhluk dewa lah, diorang gelarkan dewa. So waktu diorang kena rasuk tu, diorang nampak diri diorang ni macam dewa. Actually diorang ni kena rasuk dengan syaitan yang menyamar sebagai dewa. So itulah starting point dia. Satu family ni dah start macam jadi gila, macam dah tak sioman, start nak cederakan diri sendiri kan. Lepas tu masing-masing macam nak membunuh sama sendiri. Dan ada lagi lah benda-benda pelik lagi yang jadi kat diorang ni. Diorang ni sampaikan tak makan berhari-hari, diorang just minum je. Sebab apa? Sebab diorang takut makanan yang didapat tu dah diletakkan racun ataupun ada cubaan membunuh daripada ahli keluarga yang lain lah. Macam aku cakap tadi, diorang dah start macam nak membunuh sama sendiri, ataupun diorang just fikir diorang ni macam nak membunuh sama sendiri. So obviously lah hari demi hari diorang ni dah makin teruk. So apa yang jadi kat mak ayah diorang ni kan? Mak ayah diorang ni dikatakan diikat dekat tiang dan hanya dibagi makan najis dan air kencing sahaja. Dan diorang adik-beradik ni dah tak rupa manusia dah macam makhluk lain dah. Dan akhirnya ada seorang mati dalam keluarga tu, iaitu Kak Long dia ni. Dipercayai dia ni mengalami kecederaan dan kegagalan organ-organ dalaman dia yang banyak lah. So dari tu korang bayangkanlah situasi tu macam mana. Memang dah huru-hara sangat sampai ada seorang meninggal. Tapi sampai sekarang tak ada siapa tahu kronologi macam mana Kak Long diorang ni boleh mati. Sampai kan ada orang buat spekulasi sama ada Kak Long dia ni mati sebab kecederaan dan kegagalan organ dalaman tu, ataupun diorang sengaja korbankan Kak Long diorang ni untuk lepaskan diri diorang daripada syaitan-syaitan yang merasuk diorang tu. Means kat situ diorang saja korbankan Kak Long diorang ni, anak sulung diorang ni, supaya diorang dapat lepaskan diri daripada dewa yang diorang nampak tu, dewa jahat, syaitan-syaitan yang merasuk diorang tu. Dan pada satu hari ayah dia decide untuk keluar daripada situ sebab dia percaya yang syaitan tu dah tak ada. Syaitan tu dah mati bersama dengan anak sulung dia ni. Dan memang ada laporan polis yang kawasan rumah keluarga Wu ni memang dikawal oleh pihak polis dengan ketat dan dikatakan tempat tu memang menyeramkan. Lepas tu akan dijumpa sumber lain pula, dikatakan lepas kejadian tu diorang ni mati satu persatu. Satu family ni mati satu persatu, satu demi satu, kecuali mak dia ni. Dikatakan mak dia ni ditempatkan di ward rawatan sakit mental, sakit jiwa. Dekat hospital gila lah kiranya mak dia. Sampai sekarang ni mak dia ada dekat hospital gila. Tak tahulah mak dia hidup lagi ke tak. Tapi 2005 berkemungkinan besar mak dia masih hidup sampai sekarang. So itulah dia kisah asli tentang cerita incantation. So itulah sedikit benda yang diimplementkan dekat movie tu. Kalau korang yang dah tengok kan, kau mesti boleh tangkap kat mana je scene-scene yang diimplementkan dalam movie tu. Contohlah aku nak bagi, tapi ini satu spoiler, kau kena ready lah. Spoiler alert. Teng 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 teng. Waktu diorang satu family ni tak makan, korang akan dapat tengok cerita incantation ni. Ada satu scene yang dia tak bagi anak dia makan sampai 7 hari. Dia just bagi anak dia minum je. So itulah dia sedikit. Aku tak nak spoilkan lagi. Kalau yang dah tengok tu tahu-tahu je lah kan. Siapa yang belum tengok tu boleh pergi tengok. Dia tak adalah betul-betul ikut 100%. Sepatutnya dia cakap terinspirasi daripada true event ataupun terinspirasi daripada kisah benar kan. Sebab dia ambil macam kisah keluarga Wu ni, tapi ada elemen-elemen lain yang dimasukkan dekat dalam movie, macam ajaran sesat kan, macam ajaran sekte. Kalau korang kaji ajaran sekte tu macam mana, ajaran sesat Buddha, dia punya spesifik nama dia ajaran sekte. Lepas tu apa lagi entah dimasukkan. Kalau korang tanya aku cerita ni best ke tak, pada aku cerita ni menarik, cerita ni best, cerita ni macam unik. Dia ada macam resepi dia orang tersendiri lah. Walaupun dia orang buat cerita found footage, dah banyak ada orang buat cerita found footage, tapi aku rasa cerita ni macam special sikit pada aku lah. Lagi-lagi kalau korang hayati momen mak dengan anak ni, memang boleh buat korang berderai air mata kan. Lagi satu, kalau korang hayati cerita tu daripada mula sampai habis, macam mana boleh terjadi gangguan tu, macam mana benda tu boleh keluar kan, serang dia orang.
pada aku menarik. Pada aku sebab aku memang suka cerita-cerita paranormal ni. Aku memang suka benda-benda paranormal ni. Tapi waktu tu aku tengok dengan adik aku. Adik aku ni pula reaction dia lepas habis je movie tu macam tak habis loh cerita ni. Bosan. Macam mana cerita ni boleh viral? Macam mana orang boleh bercakap dengan cerita ni? Dan dari sudut hati aku kan, aku dalam diam, aku tak cakap apa-apa pun. Dalam hati aku, best je cerita ni. Apa yang tak bestnya? Kan aku nak bersuara pun macam tak apalah, itu pendapat orang masing-masing kan. Pada aku memang best. Aku memang show kan untuk korang tengok cerita ni. So aku rasa dah tak ada apa-apa aku nak cakap. Macam biasalah, pada siapa yang baru sampai dekat video aku ni, pada siapa yang baru sampai kat channel aku ni, kalau korang suka konten-konten yang aku buat, aku harap korang boleh consider tekan subscribe, tekan like dan turn on the notification bell supaya korang tak terlepas video-video yang aku post. As always, I love you guys. See you in the next video. Bye.